أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. Jangan kamu sekali-kali cenderung kepada kezaliman, kelak kamu akan disembur oleh api neraka. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama saya syukur kehadrat Allah. Pada petang tadi saya berada di Paris. Kemudian saya pergi ke Taman Indra. Sebelum tu pergi tengok orang beli pasar malam. Lepas tu berongkah pergi ke Bido. Habis Bido balik. Saudara-saudara, semata-mata kita menjelajah seluruh negeri Perak. Nak khabar pada orang Melayu, orang Cina, orang India tak payah khabar dengan sorek. Dia masih tengin orang kita. Apa sebab kita tengin? Sebab 51 tahun 51 tahun di bawah kerajaan tengin. Bila kerajaan tengin, rakyat menjadi tengin. 11 bulan yang lepas, sampai 11 bulan kita mula nak jadi sorek. Supaya rakyat Perak khusus orang Melayu jadi sorek. Tapi UMNO marah bila orang Melayu jadi sorek. Lama-lama dia tengin tinggal seorang. Bila dia tengin tinggal seorang, lama-lama kubur dia. Itu tak tahan tu. Tak sama-sama dia nak nunggu. Kita dulu kalau satu pilihan raya tunggu lagi 4 tahun 5 tahun. Balik tadi dengan UMNO, kalau lawan lagi sekali sabar tunggu 5 tahun. Itu kerjanya. Tapi dia baru 10 bulan kita mengurus takbir negeri, dia tiap hari nak kerajaan jawab. Itu daripada 17 bulan lagi. Setelah kita bergabung dengan 3 parti buat kerajaan Pakatan Rakyat, daripada itulah dia mengusik, mengacau, nak menjatuh ke kerajaan Pakatan Rakyat. Kalau dia tak sanggup, kalau sekiranya ada kerajaan alternatif, maka kerajaan itu akan melaksanakan kerja-kerja dan dasar yang baik bagaimana yang dinyatakan, disenaraikan Fadil Ustaz Zulkifli Tari dan juga Dr. Khairuddin. Itu yang tak tahan. Nombor sekarang, saya diberitahu baru 3 hari jadi Menteri Suhara, baru 3 hari 4 hari jadi Esko Haram. Habis jabat Menteri Suhara bongkeh nama, tukar kapet baru, tukar lansir baru, tukar kursi baru, tukar kusyen baru. Itu belum masuk orang Menteri Suhara lagi. Awak baru bongkah bagi tadi. Masuk habis tukar kapet baru, tile baru, lampu baru, elektrik baru. Itu baru tak sampai seminggu jadi Menteri Suhara haram yuk. Sama juga dulu. Bila orang melingah tadi ambil jabat Menteri Suhara, ambil rumah Menteri Suhara, ubah juta habis duit rakyat. Tadi Rusli ambil jabat Menteri Suhara, ambil rumah Menteri Suhara, habis juta lagi, ubah suai, tukar kapet macam-macam bagi pada kroni-kroni. Ini sama juga. Saya lebih faham begitu. Jabat Menteri Suhara habis, bokeh dibuat dana. Mana dapat duit? Duit kita. Padan muka kita. Padan muka siapa? Padan muka saya. Lagi orang tengik. Kita sama-sama nak mendapat kuasa yang Allah pinjamkan untuk mengurus negeri Perak Darul Ridwan ini. Makan masa 50 tahun.
baru dengan izin Allah dapat kita urus dengan baik. Selama 10 bulan tak ponah-ponah orang Perak mayor duit cukai, sampai dapat kutip 97 juta baru 10 bulan. Kalau 10 tahun tak punya akak monyot. Di bawah 10 bulan. Apa pasal orang Perak nak bayar? Ada berpasal nak bayar? Tidak. Dia secara sukarela nak bayar kerana dia percaya kerajaan yang ada ini, dia beryakin bukan kerajaan yang menyalahgunakan kuasa, bukan kerajaan yang lewat, bukan kerajaan yang rasuah, adalah kerajaan yang amanah. Itu sebab orang Cina, India, orang Sip, orang asli, orang Melayu, dia berbayar hasil cukai sampai 97 juta. Tak ponah-ponah kerajaan UMNO 50 tahun dapat kutip 627 juta tiap-tiap hujung tahun. Pakatan Rakyat baru 10 bulan dapat kutip hasil negeri 627 juta. 97 juta lebih banyak daripada yang tertinggi pernah dikutip oleh UMNO. Itu tu baru buang-buang. Memang dia memang kok. You orang pada segala. Orang pada segala orang mangkuk ni. Tapi bila nak pukul tu mangkuk siang malam. Rumah depan. Jangan ambil kita mangkuk. Terus tak. Yang terjadi ke negeri Perak hari ini, tragedinya adalah tragedi rampasan kuasa. Bila kuasa yang dipilih oleh rakyat itu dirampas, maka sepatutnya dia akan mengikut jejak langkah negeri-negeri yang pernah dirampas kuasa. Akan ada satu suasana huru-hara, masyarakat itu akan gaduh, itu ada civil commotion. Tapi kami Pakatan Rakyat, saudara-saudara, kami beritahu seluruh rakyat Malaysia, jangan ada yang bertindak di luar batasan. Kita bertindak secara aman. Kita menggunakan saluran-saluran perundangan yang dibenarkan oleh peraturan-peraturan negeri. Kalau negeri lain dah lama dah kita digaduh. Saya nak beritahu jangan haus. Biarlah kita buat begini. Kita sabar. Tak lama lagi, okey dah, Masya Allah. Saya nak ambil kesempatan pada malam ini. Saya tenung, saya tengok ramai menunggu anggota keselamatan malam ini. Saya nak terima kasih pada mereka. Kerana mereka menjaga ketenteraman kita di pagi. Mereka menjaga ketenteraman kita mendengar rasuah. Apa tak ada, elok je aman. Saya berada di bidang tadi bertanya orang ni kan. Tak tahu cakap kalau monyut dia. Tapi apa tak ada apa-apa berlaku gangguan. Saya terima kasih pada anggota keselamatan. Itu di bidang. Malam ini saya nak terima kasih lagi sekali penghargaan pada anggota keselamatan. Ada demo juga ramai yang menyokong Pakatan Rakyat. Tak saya bertanya dia. Yang ada uniform, yang tak ada uniform pada malam ini. Dia memang ketik nengok yang Urusan Nasional. Dulu dia ketik juga, tapi kali ini ketik pun benar. Bukan main-main ketik kan.